Assalamualaikum, salam sejahtera. Nama saya Eza Nur Hazimah binti Husin akan memulakan pembentangan kumpulan kami dengan mengetengahkan isu etika yang dipilih iaitu mengenai tandas sekolah. Kebanyakan sekolah di Jepun memperuntukkan masa untuk belajar, membersihkan bangunan sekolah termasuklah bilik darjah dan juga tandas. Walau bagaimanapun, amalan ini sangat asing di kebanyakan negara di mana sekolah biasanya mengambil pekerja untuk tugas pembersihan. Sekolah di negara Malaysia pula menghadapi masalah kebersihan dan penyelenggaraan tandas yang seperti tidak ada titik noktahnya. Disebabkan isu ini, ia bukan sahaja memberi kesan kepada keselesaan, malah menjejaskan kesihatan warga sekolah akibat sikap murid yang tidak bertanggungjawab. Selain itu, kurang penyelenggaraan juga menyebabkan tandas mudah rosak dan mencemarkan pandangan masyarakat luar. Kajian oleh Kementerian Pendidikan Malaysia juga mendapati bahawa lebih 60% sekolah menghadapi isu ini yang memerlukan tindakan segera oleh semua pihak yang terlibat. Justru, isu ini dipilih kerana melibatkan aspek etika, mencerminkan tahap disiplin dan kesedaran sivik warga sekolah. Berdasarkan kajian yang dijalankan oleh Institusi Penyelidikan Pendidikan Kebangsaan 2021, di 50 buah sekolah di Malaysia mendapati 75% murid mengelak daripada menggunakan tandas kerana berbau dan tidak bersih. Kajian ini juga melaporkan lebih 40% sekolah mempunyai masalah sistem perpaitan yang menyebabkan tandas kekurangan air dan sukar untuk melakukan pembersihan. Selain itu, kajian oleh Universiti Malaya pada tahun 2020 menunjukkan terdapat hubungan langsung antara tahap kebersihan tandas dan kesihatan murid. Sekolah dengan tandas yang kotor mencatatkan peningkatan 30% kes jangkitan kulit dan penyakit bawaan air seperti cirit-birit dan sebagainya. Kajian oleh Universiti Sains Malaysia pula pada tahun 2018 mendapati 80% ibu bapa berpendapat kebersihan tandas sangat penting untuk menjamin keselesaan dan tahap kesihatan anak-anak mereka. Akhir sekali, laporan Persatuan Ibu Bapa dan Guru pada tahun 2023 mendapati sekolah melaksanakan program tandas angkat mengalami peningkatan sebanyak 50% dalam tahap kebersihan tandas. Ini membuktikan bahawa penglibatan guru dan juga murid dapat membantu menyelesaikan isu ini. Dengan ini, saya akan menyerahkan pembentangan kumpulan kami kepada Encik Nabil untuk menjelaskan isu etika dan nilai keguruan. Dipersilakan. Terima kasih Cik Eza. Seterusnya, mari kita lihat isu etika dan nilai keguruan dalam kebersihan tandas sekolah. Tandas sekolah adalah kemudahan asas yang penting, tetapi masalah kebersihan dan penyelenggaraan masih menjadi cabaran di banyak sekolah. Tandas kotor, berbau, dan kerosakan prasarana tandas mencerminkan kelemahan disiplin serta tanggungjawab murid itu sendiri. Isu ini berkaitan etika kerana melibatkan tanggungjawab terhadap kemudahan bersama. Jika diabaikan, ia boleh menjejaskan kesihatan dan pembelajaran murid serta guru itu sendiri. Oleh itu, nilai-nilai positif perlu diterapkan bagi menangani masalah ini. Guru berperanan sebagai penyebar ilmu dengan mendidik murid tentang kepentingan kebersihan tandas melalui pembelajaran langsung atau tidak langsung, misalnya menulis karangan berkaitan tandas. Selain itu, guru juga menjadi sebagai pengamal budaya ilmu, di mana guru boleh menggalakkan pemikiran kritis dengan mengadakan perbincangan mengenai pengalaman murid dan cara memperbaiki keadaan tandas sekolah. Selain itu juga, guru menjadi pembentuk nilai, di mana guru menerapkan amalan disiplin seperti meminta murid memungut sampah setiap kali sesi PDP bermula. Hal ini supaya dapat memupuk sikap bertanggungjawab sejak di bangku sekolah lagi dalam diri murid. Kesannya, kebersihan tandas bukan sekadar isu fizikal, tetapi mencerminkan disiplin dan kesedaran sivik murid serta guru. Pengurusan yang baik membantu melahirkan individu yang beretika dan bertanggung jawab dalam kehidupan seharian. Terima kasih Encik Nabil. Pendekatan seterusnya ialah pendekatan kesedaran metakognitif melalui strategi self-monitoring atau pemantauan diri dan rakan sebaya. Dalam pendekatan ini, guru boleh membentuk pasukan pemantau kebersihan dalam kalangan pelajar. Setiap pelajar yang terlibat akan diberikan kad pemantauan untuk menilai keadaan tandas sebelum dan selepas digunakan.
Selain itu, guru boleh meminta mereka mencatat laporan ringkas kelas sebagai rekod dan refleksi terhadap usaha mereka dalam menjaga kebersihan. Dan mengapa pendekatan atau cadangan tersebut dianggap etika keguruan yang dapat membantu menyelesaikan isu tersebut? Pendekatan ini mencerminkan etika keguruan yang positif kerana guru tidak hanya memberikan arahan secara langsung tetapi juga membimbing murid untuk mengambil tanggungjawab terhadap persekitaran mereka. Dengan kaedah ini, murid belajar untuk mengawal dan menilai tindakan sendiri tanpa teguran berterusan daripada guru. Ini selaras dengan konsep pembelajaran kendiri yang menanamkan sikap accountability dan kesadaran sivik dalam pelajar. Saya serahkan kepada Nur Muhadisah. Terima kasih Rafzi. Pendekatan yang kedua ialah guru boleh menggunakan pendekatan pembelajaran bahasa berpusatkan pelajar melalui aktiviti main peranan ataupun simulasi situasi sebenar. Dalam aktiviti ini, murid akan dibahagikan kepada beberapa kumpulan dengan peranan tertentu. Contohnya, ada murid yang menjaga kebersihan, murid yang merosakkan tandas, pekerja pembersihan dan juga guru yang akan menasihati murid secara beradab. Kita akan membuat simulasi melalui lakonan seperti tandas kotor akibat sikap sambil lewa. Di sini, murid perlu mencari penyelesaian yang sesuai. Selepas lakonan, guru akan membuat perbincangan dan perkongsian refleksi pelajar mengenai isu etika yang dilakonkan. Pendekatan ini mencerminkan etika keguruan yang positif kerana guru mengamalkan tanggungjawab dalam menyediakan skrip, prop tambahan dan panduan jelas agar murid dapat melakukan situasi dengan berkesan. Selain daripada itu, guru juga menunjukkan etika profesionalism dengan menggunakan kaedah demonstrasi untuk memberi contoh yang betul sebelum murid menjalankan lakonan. Akhir sekali, pendekatan ini juga dapat menerapkan nilai disiplin, kerjasama dan komunikasi beradab yang selaras dengan peranan guru bahasa Melayu sebagai pembentuk sahsiah murid. Itu sahaja daripada saya akan serahkan pula kepada Syazri. Terima kasih Cik Muhadisah. Baiklah, seterusnya pendekatan ketiga ialah guru melaksanakan pembelajaran berasaskan projek untuk menangani isu etika yang dibincangkan di mana guru memberikan tugasan sama ada secara individu, berpasangan atau berkumpulan untuk murid melaksanakan projek berkaitan isu tersebut. Tugasan individu melibatkan penghasilan diari atau refleksi. Tugasan berpasangan berbentuk laporan ringkas berdasarkan temu bual, manakala tugasan berkumpulan merangkumi pembentangan dalam bentuk video atau slide mengenai isu tersebut. Justifikasi pendekatannya ialah sepanjang pelaksanaan PBL ini, guru mengamalkan etika menghormati keputusan murid secara adil dengan memberi mereka kebebasan memilih aktiviti berdasarkan minat dan keupayaan masing-masing, sama ada individu, berpasangan atau berkumpulan. Pendekatan ini memastikan setiap murid mendapat peluang yang sama tanpa paksaan, selaras dengan gaya pembelajaran mereka. Selain itu, guru turut menunjukkan etika kesantunan berbahasa di mana guru bukan sahaja membimbing murid memahami kepentingan menjaga kebersihan tandas, tetapi juga menjadi contoh dalam menyampaikan teguran dengan sopan dan berhemah. Melalui pendekatan ini juga, murid belajar bekerjasama, berfikir secara kritis serta membentuk sikap prihatin dan bertanggungjawab dalam menjaga kemudahan awam bersama. Itu sahaja, saya serahkan kepada Encik Hakim. Terima kasih Cik Syazwi. Seterusnya Cik Hakim akan membentangkan implikasi dan hasil yang mungkin daripada ketiga pendekatan yang dicadangkan. Pertama, implikasi kepada murid. Penerapan etika kebersihan tandas dalam kalangan murid memastikan mereka memahami tanggungjawab menjaga kebersihan kemudahan awam dan kebersihan terhadap kesihatan serta kesejahteraan sosial. Menurut kajian oleh Hasan pada tahun 2020, menekankan bahawa kefahaman nilai etika dan moral adalah penting dalam bentuk pelajar yang bertanggungjawab. Kesannya dapat mengurangkan masalah vandalisme seperti muncul dinding atau merosakkan tandas. Ia juga membantu pelajar memahami bahawa kebersihan tandas melambangkan disiplin dan etika diri. Seterusnya, guru juga terkesan secara langsung apabila pendekatan etika diterapkan. Guru akan lebih berperanan sebagai role model kerana tingkah laku mereka menjadi contoh pada pelajar.
Kajian oleh terjadi pada tahun 2024 menegaskan bahawa guru berperanan dalam memimpin pelajar menggambarkan kebersihan. Kesan positifnya, kualiti guru ialah meningkatkan motivasi mengajar. Persekitaran sekolah yang lebih kondusif memberikan keselesaan kualiti guru untuk mengajar kerana syaitan tidak suka terhadap benda yang bersih. Ia juga membantu guru membina hubungan yang lebih sihat dengan pelajar berdasarkan kepercayaan dan rasa hormat yang ditunjukkan. Pembentangan seterusnya akan disambung oleh Cik Sarika. Terima kasih kepada Encik Hakim. Seterusnya saya Istarika membentangkan implikasi ketiga kepada sistem pendidikan. Penerapan etika kebersihan tandas dalam sistem pendidikan boleh membawa perubahan yang besar dalam budaya sekolah. Berpandukan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 hingga 2025 menekankan kepentingan nilai etika dan kerohanian dalam pendidikan bagi melahirkan murid yang lebih bertanggungjawab. Kesan positifnya adalah sekolah dapat memperkenalkan kempen kesedaran kebersihan tandas seperti program Tandas Bersih Murid Sehat. Selain itu, dasar pendidikan yang lebih ketat berkaitan dengan kebersihan tandas boleh diperkenalkan, termasuklah insentif bagi sekolah yang mengekalkan kebersihan tandas pada tahap tinggi. Sebaliknya, jika etika kebersihan tandas tidak diterapkan, sekolah akan menghadapi masalah kebersihan yang berterusan, imej sekolah terjejas dan kesihatan murid akan lebih terancam. Konklusinya, jelaslah bahawa isu etika yang dipilih perlulah ditangani oleh guru dengan baik kerana mempengaruhi persepsi negatif terhadap imej sekolah dan pembentukan sahsiah pelajar. Melalui pendekatan-pendekatan yang dicadangkan ini, di dalam PDP Bahasa Melayu memperkukuh nilai etika dan moral dalam diri pelajar supaya berdisiplin dan terdidik. Diharap semua guru-guru ini berpakat sebulat suara menerapkan pendekatan ini demi memastikan keadaan kebersihan tandas sekolah sentiasa terjaga demi kesejahteraan dan keselesaan bersama, sekaligus menyedari tidak hanya bergantung kepada guru disiplin dan tukang pembersihan sahaja. Ingat, tegakkan etika, jagalah sekolah tercinta. Kebersihan lingkungan, tanggungjawab kita bersama. Sekian itu sahaja pembentangan daripada kumpulan 3. Terima kasih.